tidak terhenti kau, tak kau, tak nampak kau lagu mana. Kata sesungguhnya Tuhan kata kami yang menciptakan mereka. Ni orang percaya tak kau. Orang kafir pun percaya sebenarnya bahawa manusia diciptakan oleh Allah. Kalau kita tanya orang Quraisy, orang lawan Nabi semua, dia tahu kata dia ni Allah yang cipta dia. Yang cipta daripada mana Tuhan royak manusia ni. Tuhan royak inna khalaqnahu min nutfah. Kami jadikan manusia ni daripada setitis air mani. Maknanya air mani ni air yang kita rasa cuma lah. Cuma air mani. Ada orang kata kalau jatuh tak tu ke bumi, air mani ni setitik jatuh ke bumi, air tak patuh. Kalau kisah itik tak sudu. Air tak patuh, itik tak sudu. Air mani kita. Saya tubik pula bukan tubik kau mulut, kau telinga, kau itu. Tubik kau lebih kecil. Orang menghina lah. Tuhan memang saja. Tuhan saja boleh. Air mani tubik kau pusat. Kau tak boleh. Boleh sangat kalau Tuhan nak buat. Tubik kau pusat. Jadi kita belajar pusat. Boleh. Tapi Tuhan saja. Kita kabar kata kejadian kita ni sangat-sangat tak comel. Kejadian manusia ni tak comel. Hina lah kita kata. Daripada air mani bila dia tubik tu, kena kain kita basuh dan kena kain walaupun dia tidak najis. Air mani dia tak najis. Proses mari jadi seorang budak, seorang bayi. Tubik ke mana? Ke lubang. Dan tubik ke lubang darah hit. Tubik ke lubang darah hit. Tubik ke jalan darah. Maknanya tubik daripada kita ni pokok jalan tak comel. Jalan lubang kecil. Tubik manusia cipta daripada tanah. Tidak berasa sangat. Kata kalau dia nak pasal yang biasa tu daripada tanahnya, kita ni tidak daripada tanah, kita daripada air mani. Kalau ada tubuh badan kita cuma sekali, kita kata air mani. Walaupun dia tidak najis, tapi hina benda yang sangat hina. Tapi Tuhan sebut sini inna awalam yaral insan. Dia panggil manusia ni dalam Quran ni ada banyak sebut tema manusia ni. Dalam surah Yasin ada sebut manusia ni satu dia sebut insan. Dia sebut al-insan. Lain dia sebut insan juga. Ada manusia ni Tuhan sebut an-nas. Macam dalam surah Qul a'udzu birabbin nas. Nas tu manusia juga. Dia ada Tuhan sebut dalam surah Yasin dia sebut bashar. Basharun. Dia kata inna dalam surah Yasin ayat yang ke-15 tak silap. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Bashar. Jadi ada tiga, paling tidak pun dalam Quran ni ada tiga. Ada lagi nama anak Adam. Mana Tuhan sebut manusia ni anak Adam. Dia juga dalam Quran Tuhan sebut insan ni ada 65 kali. Kalau kita bila daripada start tengok siapa kumpulan Tuhan sebut perkataan insan. Manusia ni digelar sebagai insan. Manusia tidak dari tiga gelar manusia. Satu insan, dua nas, tiga bashar. Bashar ni cara kita terpakai kita cara dengar. Qalu inna berkata qalu ma antum illa basharun mithluna. Mereka berkata ma antum mu'min manusia serupa kami je. Cerita hari itu dalam surah Yasin ni cerita tiga orang Nabi gitu. Yang bunuh Nabi. Bila dua orang Nabi wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahum mursalun. Ayat yang ke-10 15. Bila berlaku itu, bila tiga orang ni mari kata mengaku dia Nabi, dia kata qalu ma antum illa basharun mithluna. Bukan Nabi sekali, manusia semua mengaku dia.
Semua kami, mana Nabi, kalau Nabi itu lagu ni, Nabi bagi dia numpuk melekat-melekat boleh jadi Nabi. Ni manusia orang kecil seperti mengaku jadi Nabi. Bashar dia bagi. Dia gelakkan, Tuhan gelakkan manusia sebagai bashar. Jadi beza, itu ada beza. Bila gelar nama tok serupa, ia ada beza. Tuhan sebut insan. Dari ayat ni Tuhan sebut insan. Awalam yarad insan. Insan ni dia kata ada manusia, tak boleh sebut insan. Dunia ayatnya bila kita sebut manusia ni sebagai insan, orang kata kita manusia ni hebat. Walaupun jadi daripada air mani, tubik daripada lubang kecil, tapi manusia dia yang besar, dia jadi hebat. Dia boleh diajar. Manusia nombor satu kali beza dengan muka lain. Adalah binatang-binatang lain yang boleh ajar. Belut boleh ajar, rimau boleh ajar, ayam pada sini ajar boleh juga. Ayam itik kambing boleh, tapi manusia paling boleh ajar sekali. Sebab itulah ayat Quran mula-mula sebut insan juga. Ada ayat mula-mula turun surah Iqra tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia ni Allah ciptakan manusia daripada segumpal darah. Daripada segumpal darah ni ada kata alaqah ni min 'alaq. Alaq ni bukan darah sekepal tu, tapi dia serupa dengan daging, seketul daging. Alaq ni maksudnya seketul daging stepek di rahim ibu. Stepek di rahim ibu bila jadi tu dia tepek serupa dengan orang buat roti payah, tepek di payah. Dekat situ. Maknanya kita ni asal bila jadi daripada air mani tu jadi beku, jadi darah, lepas jadi daging. Dan itu dia lekat di rahim ibu. Lekat di rahim ibu tu serupa dengan roti payah. Orang masuk dia lekat tepek di payah. Khalaqal insana min 'alaq. Lepas tu dia sebut lagi Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Manusia, Tuhan kata manusia, bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dan Tuhanmu itu Maha Pemurah yang mengajar dengan kolam. Allah ni dia mengajar dengan kolam, dengan pen. Kita kata pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia daripada benda yang manusia tak tahu. Maknanya kita ni tubik tak tahu kau satu. Kalau tidak diajar macam Nabi Adam tu, bila diciptakan tak tahu kau satu juga. Nabi Adam tu bila dia buat daripada tanah kan, apa uli dia kata okey kau buat, jadi dia masuk ruh tak tahu kau satu. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah, Tuhan kata wa 'allamal asma'a kullaha. Allah ajar segala nama kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah ajar Nabi Adam itu segala benda. Apa dia ajar? Dia ajar kecil ada dulu. Ajar kenal dia boleh sebut. Manusia je hak ni. Ada banyak kejadian Tuhan ni, manusia je boleh kecil ni. Hak mulai kita kecil burung. Dia bagi kau burung. Bunyi dia tak kita kecil tau. Ayat yang kuku. Itik yang kau dia itik. Mengenal. Dia tak kecil. Dia tak kecil. Manusia ni boleh kecil. Boleh kecil ke boleh royak ke boleh dalam kepala dia. Dalam hati dia. Jadi ni dipanggil insan. Insan ni ialah manusia yang boleh diajar. Maka Nabi Adam mula-mula diajar. Ajar sehingga berhenti belakang. Lepas tu tunjuk ke malaikat. Summa aradaha 'alal malaikat. Ayat dari surah Baqarah. Bila tunjuk ke malaikat, tanya malaikat, ni kemudian malaikat ada tahu, malaikat ada tak tahu ke apa. Tanya Adam, ada tahu, Nabi ada tahu. Maka sebab itulah Nabi Adam ni manusia ni dia ditugaskan untuk jaga muka bumi. Untuk jaga bumi. Jaga bumi. Jadi khalifah kita panggil. Jadi itulah digelarkan insan. Bila kita ingat kalau Tuhan sebut insan dari ayat Quran, maka insan ni maksud dia
manusia kita ni, walaupun dibuat daripada benda yang tadi comel, tapi bila dia besar, kita boleh diajar, reti, pandai, boleh fikir, boleh apa, sehingga kita boleh Tuhan letak kita ni jadi khalifah di atas muka bumi. So, yang kedua ni, bila sebut insan, manusia ni dia ada perangai buruk, perangai jahat. Perangai jahat. Tuhan sebut banyak dalam Quran cerita perangai jahat manusia. Dia sebut insan. Dia sebut insan sebagai manusia tadi. So, manusia ni memang boleh diajar. Macam dari surah Ar-Rahman, Tuhan kata khalaqal insan Ar-Rahman khalaqal apa nama? Allamahu khalaqal insan allamahul bayan. Allah menciptakan insan, jadikan manusia, allamahul bayan. Kemudian Tuhan ajar untuk kecek, untuk beroyak. Al-bayan maksudnya beroyak, beroyak, menerangkan, menjelaskan. Tajuk makhluk-makhluk lain. Mereka hebat, tapi dia tak boleh nak mengajar apa kita. Bijuk kita mereka dari segi bijuk, tapi dia setia. Kita ni kecek bijuk, tapi kadang-kadang ngaruh. Mereka dia tajuk ni majlis-majlis mengajar gini, mengajar pokok dia. Mereka diberi mengajar, mereka dikaki kau tajuk kuliah gori sesubuh. Tajuk sebab dia tak reti nak mengajar, Tuhan tak beri untuk nak berkecek berkira al-bayan. Maka Tuhan ajar manusia je reti kecek. Mulut ada belakang, mulut beruk ada mulut, kecek tak boleh. Tak boleh kecek, semua tulah ya, beruk orang kita lebih kurang. Tapi dia tak boleh kecek, kita boleh pelik tau. Saya rasa pelik, atau boleh kecek juga dia. Pak lain banyak dia reti berukah, lopak pergi mari. Makin ni lebih kurang, dia makin bising kita, makin bising. Tapi dia tak boleh kecek. Mana tu yang tak boleh dia. Ada sebab dia bukan insan, dia beruk. Dia beruk, dia insan manusia. Maka Tuhan beri kita pandai kecek. Di dalam keadaan itu juga, manusia ni dia boleh kena pikul amanah. Kata kena pikul amanah dia tu jaga muka bumi. Jaga muka bumi. Ni perangai manusia. Sebab tu Tuhan kata, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Tuhan kata, kami letak ke amanah ni, mula-mula letak amanah kepada langit dan bumi, bukit buka. Maka semua mereka tak sanggup. Langit, bumi, beri amanah ke dia, tak sanggup. Jaga diri dia ya. Dia tak boleh jaga orang. Langit dijaga dia, cara dia. Bumi pun cara dia, muslim keliling matahari. Mula buat khabar atas dunia, buat kilat. Tak ada khabar, kita tak tanggungjawab dia. Bukit buka gitu juga. Tapi akhirnya ditanggung oleh manusia yang menerima amanah. Nak jaga muka bumi ni manusia. Orang yang boleh terima amanah. Mana kita ni boleh mampu nak jaga bumi. Terbukti tak kita reti jaga tanah, jaga alam je, alam semua tak boleh lah. Tapi bumi ni kita boleh jaga. Ada tanah sekar 2 ekar kita boleh jaga. Ada tanah 10 ekar 20 ekar boleh jaga lagi. Kita bandar nak jaga. Dan ada anak bini kita reti nak jaga. Untuk cara tu bukan kita reti, kita sih jaga. Ada anak tak cara kanan. Itu bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita resi. Tapi semua reti jaga anak, reti jaga muka bumi ni reti. Tu molek lah, bahagian molek. Ada bahagian yang tidak molek, ada bahagian tak molek. Manusia ni juga Tuhan buat jadi tak molek. Kemudian ada Tuhan sebut dalam banyak surah. Dalam surah Ibrahim Tuhan kata innal insana zalum. Sesungguhnya manusia ni zalim. Zalim ni maksudnya zalim. Ngena. Buat ngena. Manusia ni ada perangai kita ni ngena. Kita yang tak ngena ni sebab kita kontrol. Tapi kita berasa nak ngena orang. Sedap ngena orang ni sedap. Buat zalim, kau buat nyanyi kau orang ni sedap nak. Kita kata, kita tengok orang jatuh di tangga. Bukan kalau nak tolong, kita suka dulu. Kalau sebelum kita tolong, suka dulu.
Sebab kita suka tengok orang kena nyanyi, orang kena musibah, orang kena kita suka tengok. Orang semua umur tu kelukung. Sebelum kita basuh tu dulu. Oh, ada muka. Lepas tu bagi tolong. Kalau nak tolong tidak, ambil gambar pun dalam Facebook. Tolong je. Ambil gambar. Manusia memang orang gitu. Lepas tu manusia ni jadi gaduh orang. Tuhan kata perangai kita ni gaduh orang. Perangai asli tu. Nombor satu tadi suka mengenak. Nombor dua jenis gaduh orang. Ada Tuhan kata dalam surah Isra ayat 11. Wa yad'ul insana bisyarri da'ahu bil khair wa kana al insana ajula. Tuhan kata manusia ni dan manusia ni doa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dia beri doa jahat, beri doa saya boleh mampu lah. Orang kita tak kena, kita doa beri sebagaimana kita juga doa kebaikan untuk kita doa baik. Oh ya Allah, ya Tuhan, aku berrezeki, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, sehatkan tubuh badanku. Kita doa untuk kita baik. Kalau doa untuk orang baik mampu Tuhan sebut ni. Tuhan kata manusia ni suka doa jahat ke orang. Sebagaimana dia doa baik ke dia. Lepas tu Tuhan kata wa kana al-insana ajula. Dia maksud sesungguhnya manusia ni gaduh orang. Jadi orang jadi gaduh tok itu. Tok kira dulu. Dia buat semua buat dulu. Kadang-kadang lepas buat tu baru menyesal. Tu kata menyesal dulu pendapat tu. Menyesal kemudian tu berguna tu. Sebab kadang-kadang itu dia juga mikir pendek. Akan lebih pendek. Cuti. Tapi gaduh orang. Lepas tu salah kira jadi salah kira ni bukan kita kata ni Tuhan kata. Tuhan ni dia buat kita, dia buat package tu. Apa dia buat tu? Dia suruh kita kontrol. Kalau gaduh orang, slow sikit. Kalau bahasa gaduh, bahasa orang, slow sikit. Ni perangai asli kita. Nombor satu, suka tengok orang tak. Tengok orang kena berapa, orang kena susah. Kita suka tengok. Yang kedua, kita sendiri gaduh orang. Yang ketiganya, kelikuk. Tak kena masing. Ni perangai manusia semua dah jadi. Cak kecil lagi kan, cak kecil. Kita tengok anak cucu kita. Boleh bagi dia nungi dapat main boleh. Tak boleh. Kalau ambil juga dia. Memang semua dah jadi. Kalau lok gitu, pak tua jadi kopi. Kedikuk pahit. Kedikuk pahit. Kalau dari dia masih. Takar jering. Apa panggil takar jering? Kedikuk. Takar jering. Takar jering dia pahit dia liak. Payung. Payung. Kopi tak ada. Orang kedikuk gitu. Dia masuk dia tak tubik je. Payung nak kepil. Tuhan kata, ni Tuhan ayat dalam surah Isra juga. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza la apa mana khasyatal infaq wa kana al-insanu fatura. Tuhan kata manusia ni kalau dia ada berbandara kalau ada harta, kalau dia ada harta banyak, Tuhan beri rahmat dia. Tuhan pun nescaya dia kata berbandaran itu kamu tahan, kamu sekat dan tidak nak bunuh. Mau ke simpan. Kalau boleh harta pun simpan. You beri simpan. Kita manusia, you beri simpan penuh. Gerai tanah somari. Gerai tanah. Tak tanya ke pun simpan saja. Pinti mah kamu ni nak beli saya kau banyak pinti kau kopi. Dia bukan manusia tu yang kata begitu. Dia adalah manusia tu sangat fatura tu yang kata kotura. Manusia ni adalah sangat kedekut, kikir. Bahasa luar kata kikir ni kedekut tu sangat kedekut. Tiga. Jadi Tuhan buat kedekut. Ada baik dia kedekut ni, ada baiknya juga, tapi kedekut biarnya pandai. Lepas tu kedekut lah. Supaya tak bazir, supaya tidak bazir ada kedekut sikit. Kalau tak ada sikit abu kedekut, ada barang abu di belakang dia panggil bawa mudah. Jadi ada kedekut sikit. Tapi kalau kedekut lebih, siapa sahabat Nabi boleh kata. Dia ada seorang Abdul Rahman bin Auf.
Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Dia ketika dia tawaf sunat, ada orang dengar, dia duduk, ya Allah, aku jauhkanlah aku daripada sifat keleku. So 7 keliling tu dia doa tu sah. Sebab dia hal tuan. Maka dia doa, ya Allah, aku jauhkanlah aku, buailah sifat keleku dalam diri aku. Jauhkanlah daripada sifat keleku. 7 keliling tu doa tu ya. Maka habis lepas dia tawaf, sahabat-sahabat dengar dia tanya, mana dia mau kata? Begitu malam duduk doa tu ya. Tok murah rezeki, tok sehat tu badan panjang macam dia kata aku tok keleku. So, sebab daripada keleku ni lah. Kalau keleku ni ada dalam diri aku, akhir aku akan bunuh. Dengan sebab keleku ni aku akan bunuh. Sebab dia kata kepala maksiat duduk di keleku. Bila keleku, tak sibuk ikut orang, dia makin tak akan minta tolong orang. Dia nak tolong orang kawan, dia tak biasa tolong orang. Maka dia tak akan minta tolong orang. Maka dia akan jadi sombong. Bila dia jadi sombong, dia rasa, mari-mari kau dia, aku dibantu tu. Nah, dia akan jadi sombong, dia rasa dia sempurna. Maka last sekali dia lawan tu macam lepas ni kita nak baca surah Al-Kahfi. Ada cerita, surah Al-Kahfi ni cerita orang keleku, cerita orang sombong. Ada cerita, 2 orang, dia bersaing baik. Seorang ni kaya penuh dengan kebun banyak, seorang ni tak ada kos hati. Akhir sekali dia kata, dah mu ada gaul dia, mu tak ada kos hati. Kita buang cari kebun dia, orang cari kebun dia muji dia ni gini. Lepas tu saya senyap, aku tak ada kos kalau dia kata, aku ni dia kata, dia pasal tak mati tu. Kalau tengok kebun ni, dia kata saya, nanti kita baca surah Kahfi. Dia berasa kata aku tak mati tu. Saya kata contoh, kalau mati pun dia tu tak sedap juga, kalau dia tak mati. Kalau mati pun dia tu aku tak mati. Dia kaya gini, lebih pada ni kaya. Atas dunia selama ni tu, dia akan lebih lagi. Dia kata. Lepas tu akhir sekali, orang akhir sekali dia kufur dengan Allah. Dia engkar tu lah, maknanya dia percaya tak mati dia tu. Tak mati dia. Nak harta yang banyak, tak mati. Akhir sekali Tuhan hancurkan kebun dia, jadi pada jalur pada kuku. Ada surah Kahfi kita baca. Panjang umur, lepas puasa kita baca surah Kahfi. Banyak cerita yang memberi pengajaran. Cerita bukan orang royak, Tuhan royak sendiri. Cerita daripada Allah, Allah bagi. Cerita Tuhan bagi. Yang tu yang ketiga. Yang keempatnya, insan ni juga royaknya cerita gelaran insan. Tadi gelaran insan ni kalau kita ni pandai, maka tu gelar kita insan, kita reti, boleh belajar, boleh mengajar, boleh jaga bumi ni. Maka kau utuh pun ada. Satu tadi zalim, 2 tadi lorak, 3 kau dia tadi keleku. Yang keempat, kau dia banyak orang buruk ni. Yang keempat ni bodoh. Bodoh jahil. Jahil dia bodoh lah. Tuhan kata dari ayat Quran, Tuhan kata jahil ni kalau kita bahasa kita kata bahasa mana kalau jahil dia ada jahil murakkab. Jahil murakkab. Bahasa mana ni kalau kata bodoh Allah tadi. Sebenarnya jahil tu bodoh tu. Jahil tu bodoh. Abu Jahal ni bapuk bodoh. Bapuk bodoh. Abu Jahal ni nama dia sebenar, masuk sebelum Nabi mari lah, sebelum Nabi jadi Nabi, orang tu panggil Abu Jahal dia. Abu Jahal ni orang panggil Abu Hakam. Abu Hakam ni bapuk pijak sana. Orang Quraisy semua kata Abu Jahal ni Abu Hakam, orang yang bijak. Sebab dia bijak mati. Dia kaya lagi, keturunan molek-molek, lepas tu dia bijak. Dia kata, dia lah memimpin semua orang. Abu Jahal ni kita kata dia kat semua dia Perdana Menteri dah Mekah. Tapi muka di Mekah dia tak ada KJL. Dia tak ada KJL. Arab masa sebelum Nabi, dia tak ada KJL. KJL Arab ni mula-mula tu di Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, barulah Nabi Muhammad ni bentuk KJL. Sebelum tu tak ada. Dia panggil kepala-kepala. Orang kita, dia pitch pokok dia gitu ya. Di Mekah tu, dekat Mesir Haji dia panggil, orang tu panggil orang hebat-hebat lah, dia tebek panggil. Kok jom panggil siapa dia? Abu Jahal. Dia ni orang panggil Abul Hakam.
Nama dia Umar. Umar Amru gitulah. Di antara Nabi pun tunjuk. Nabi kata minta dah dua orang Umar masuk Islam. Tak dia masuk dua, seorang tak tunjuk. Umar itu Abu Jahal, dia seorang lagi Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar. Maka tu dia pilih Sayyidina Umar masuk Islam. Abu Jahal ni jadi palu hari orang lawan Nabi. 3 orang paling kuat lawan Nabi ni 3 orang. Masa Nabi Mekah dulu 3 orang palu hari semua. Satu Abu Jahal. Sehingga kalau kita baca lepas ni, kalau ada masa kita baca surah Wadduha. Wadduha surah ni surah kawan ni Iqra. Surah Iqra tu cerita Abu Jahal. Cerita Abu Jahal. Iqra surah lepas tadi kita baca Allama al-insana ma lam ya'lam tu cerita Abu Jahal. Ara'aita kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Tu cerita Abu Jahal. Sampai habis. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Itu cerita tentang Abu Jahal dan Nabi. Abu Jahal ni dia ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dia lah ganggu Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad duduk semayang. Duduk semayang dekat Kaabah. Nabi tengah sujud. Apa ni dia pokok dia pakai dia ambil ni bowling kakak dalam tutup begitu tutup kat belakang Nabi tak suka Nabi. Pasti cuma tak suka dia Nabi pun sujud begitu senyap kawan. Sehingga nak siapa mari Fatimah anak dia orang dia ayo buat basuh barulah Nabi bunuh. Dia lepas Nabi semaya tu Nabi cakap sebut nama seko-seko. Nabi doa jahat. Mana boleh sebut kalau sampai tahap tu Nabi cakap suruh hancurkan 7 kolam pewel. Hau duduk betul tu. Termasuk Abu Jahal dan lain. Dan pokok nama Nabi sebut ni mati, semati di kena bunuh belaka di Perang Badar. Bukan lebih baik mati. Tapi Abu Jahal ni ketika dia kena bunuh, nak ayat tebel dia, nak tutup dia ayat tinggi. Dia tu tengok bawah kawai tak. Nak mati pun nak suruh ni kerak tekuk oleh atas. Tu Abu Jahal. Jadi sorry Abu Jahal risau. Kata tu saya yang mana ni. Tapi lagi saya. Apa nama ni? Sorry lagi Abu Lahab. Abu Lahab yang kuat lawan, kuat dalam. Kalau Abu Jahal dari surah Iqra tu, kalau Abu Lahab dari surah Tabbat Yada. Khusus ceritanya. Dia seorang lelaki nama Walid ke apa tahu. Dia ni dia lawan Nabi, dia kuat orang Nabi tapi dia cuma balik Nabi. Dia tu tepat tu. Dia ni dia perancangan. Dia tu fikir lawan nak Nabi, nak nyanyi kau Islam tu dia tu fikir. Pakai strategi. Walid nama dia. Walid ke apa tak ingat. Nama Walid. 3 ni paruh hari lawan Nabi. Lawan Nabi. Jadi manusia ni bodoh ceritanya. Daripada Abdul Hakam, daripada bapuk yang bijaksana, bila dia lawan Nabi, pokok Islam dipanggil dia Abu Jahal. Bodoh. Bapa sebab dia lawan Nabi tu cara bodoh. Dia tak ada hujung apa satu. Tak ada nak lawan hujung dengan Nabi. Tak ada. Dia lawan bodoh-bodoh gitu. Dia lawan melantai, basuh gitu ya. Dia bodoh. Jadi dalam surah Iqra nanti tu hewan baluh dengan dia bodoh. Cara bodoh dulu. Ada nanti kita baca panjang, kita baca surah Iqra. Tuhan macam Tuhan balas dengan Abu Jahal. Cara bodoh. Acok gocok. Kalau kita macam bodoh tu, dok habis itu dia balas acok gocok tu. Kita bodoh tu. Nah, maknanya Tuhan layan dia begitu, acok gocok. Mula dia sangat main gocok. Dari surah Iqra. Kalau baca boleh. Dia mana hujung-hujung tu. Tuhan kata apa ni? Tuhan kata kalla innal insa kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khawatirah. Abu Jahal kata mu kalau tak berhenti lagi lawan Nabi tu, aku nak heret, aku nak pergi atas pada ni di hubung-hubung. Aku nak heret susah, heret pun lepas dengan aku. Tidak nak akak lepas tu gitu tu. Aku nak heret, nak pergi ni di hubung-hubung.
Hubung-hubung mana tubuh kita ni, kok paling mulia sekali, yang paling kita jaga kan ni. Tak? Hubung-hubung ni kalau anak-anak kecil tak boleh sentuh kat sini, tak boleh sepuk ke apa ni. Hubung-hubung ni. Sebab sini lah duduk otaknya, duduk kapalnya, duduk sini. Kalau kocok ni, jadi kocok habis kita. Jadi tak betul kita. Pak kita sujud ni dah ini. Tak? Maknanya makhluk paling mulia sekali, kita top power ketika kita menghadap Tuhan. Paling mulia sekali. Maka Tuhan kata, aku nak air dengan kes ni. Kalau kucing kita nak angkat air kita kes ni tau. Itu kes tu. Tak tekuk tu. Tapi Tuhan aku nak air orang kes ni. Orang kes ni nak air. Dia kata, ada tadi, la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nasiyah dia bagi. Nasiyah tingkal tibatin khotiyah. Kalau otak awam ni pun nak tanya ambil. Mula lawan ambil king bodoh king. Ada untuk akal otak ada dari duduk kuasa ni tapi untuk akal. Muni jahat, muni bodoh lagi. Dia betul yang kata gitu. Lepas itu saya kata falial dia. Mungkin panggil belakang orang rasa delay. Mungkin panggil semua penyokongmu. Mengata muni hebat. Orang mahu itu sokongmu. Orang mahu buahmu. Panggil belakang. Saya apa nama tu? Saya kata falial dia. Kita panggil orang mahu nak lawan aku. Aku tidak nak lawanmu. Sana tu Zabania. Aku nak panggil malaikat Zabania lawan. Saya kata aku nak panggil malaikat Zabania lawan. Pada waktu tu je. Aku gerakmu. Dah. Dia kata, Tuhan balik dengan ni supaya orang bodoh, dia kena layan kita. Dan kalau layan berhujung, kita reti. Tapi dia tu lawan Nabi, tak ada hujung. Apa lawan bodoh gitu? Orang jodoh. Orang tu masyarakat ni. Dia hantar malaikat Zabaniyah mari lawan Abu Jahal. Sana ada Zabaniyah. Lepas tu dia kata Nabi, kan lada Tuhan. Nabi jumpa lah, dia cara dia, dia cara lah. Orang bodoh, orang itu pakai hijau. Kan lah tu tengok aku wasjud aku sujud kat aku ya. So cara dia tak sih semaya ko dekat kamu maya ki so cara dia. Dia tak nak apa aku ada. Waktari mana mai tu kat aku. Dia tu mai tu kat aku ni Muslim. Tu cerita terbaca tak baca saya kira kita ayat je. Jadi kalau ayatnya Tuhan kata manusia ni innal insan apa ni Wahamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni dia zalim dan dia bodoh. Kerana kita ni itu kata kita ni riwayat kita kata umum dalam tubuh umum tu ada zalim dan ada bodoh. Sebab tu kadang-kadang kita jadi bodoh. Kadang-kadang kita mikir bodoh. Macam bodoh, mikir kau bodoh. Bodoh. Itu yang empat. Yang kelima, kita kata manusia ni dia kawan suka melawan. Perangai manusia ni main suka melawan. Dia kata jangan king, no king. Dia kata jangan makan, no. Kita dulu tak pergi mana bisa. Pergi jumpa doktor semua tak boleh makan bisa. Oh, nak makan dah. Masuk sedap tengok wali makan bisa, masuk sedap. Oh, padahal sebelum ni tak boleh mana. Tapi bila doktor kata awak tak boleh makan pisang sebab awak akan jadi darah awak akan ada potasium. Akan potasium lebih dia kata. Tak boleh makan pisang. Oh, nak salah. Oh, kita tahu pisang dekat kita ini tak tahu cakap makan putih. Lagi kita mau bini tahu tak boleh makan pisang. Kau makan pisang kan? Makan putih lah. Oh, boleh melawan. Itu perangai manusia boleh melawan. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Tu kata dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi tu kata wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Sememangnya manusia ni jenis makhluk yang suka membantah, suka lawan. Kepala itu suka lawan. Kalau kita tunggu bahasa bodoh. Kalau orang kata kamu tunggu bahasa bodoh gitu. Padahal kalau lawan tu bodoh. Itu bahasa itu. Suka langgar undang-undang. Dan yang kena langgar manusia juga tu dia kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni Tuhan cipta ke memang rasa serabu. Mungkin rasa serabu. Somak. Serabu. Somak tau.
Halu, kelusuk, gelisuk. Kalau ada kampung berlaku tengah hari tak tinggal, mana nak tidur tak boleh. Tok langit tak hari, duduk mikir dulu. Selamu rasa dulu, tu bagi tegur baru. Tak cukup sebelum ku. Tak ada kali tu, duduk mikir padahal tak ada benda pun. Tapi you perang kita mudah. Mudah gelusuk, mudah gelisuk, mudah somak. Tak ada binti somak hati. Tak ada binti. Somak hati. Bagi tak nan somak, mudah nak somak. Jadi mudah gelisah saya kata. So lagi yang kena, yang ketujuh, yang ketujuh. Manusia ni ditakdirkan supaya dia menderita. Manusia ni duduk dalam keadaan susah. Tak kita rasa susah. Kalau rasa somak, rasa sekabut tu. Dan tu yang kata manusia ni tu yang buat main-main tu dalam keadaan susah. Tak cukup, tak rasa tak cukup tau. Tak cukup, ada 100, 200, ada 200, 300, tak cukup macam. Tak ada meeting macam. Meeting penuh oleh poket tak ada meeting kali. Bukan tak ada meeting tak ada, tapi tak cukup. Rasa tak cukup. Dan rasa payah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maknanya nak jumpa dengan Tuhan, mungkin buat kerja sungguh-sungguh. Tuhan beri kita ni duduk susuk atas dunia. Tak ada senang sampai dia duduk cokok, goyang kaki, mati esok, masuk syurga. Tak ada. Kena bersusuk. Tak kena bangun pagi-pagi, semaya, kena bosok, kena sedekah, kena kodoh. Ayuh, barang tak sedap lah kau. Kalau pergi ke syurga kan, barang tak sedap lah kau. Bini so dah sedap. Barang tak sedap lah kau. No. Bini boleh pada kan. So bini, boleh tak? Satu lah sedap. Itu sedap kan. Sedap lah kau. Tukang bini tu sedap kan. Lepas tu dia kena jaga tanggungjawab. Tak sedap pun. Tak sedap pun. Jadi itu. Maknanya Tuhan kata, kalau nak jumpa Tuhanmu, maka nak kerja sungguh-sungguh. Nak buat kerja seperti semaya bagi hati. Jangan semaya main-main. Masa rajin, main masa malam tu. Tak boleh. Poso seperti hati. Jaga poso seperti hati. Bukan setakat jaga makan minum dia. Musim poso, orang poso main-main kan. Tak makan, tak minum, selai air takut. Tak pukul kering, main haji. Boleh poso, bukan apa haji. Sampai kau beraya dekat lekung, apa je. Poso main-main. Poso main-main. Maka tu dia buat kerja sungguh-sungguh. Ada lagi. Manusia ni disebut dalam apa ni? Tak erti terima kasih. Perangai manusia. Kita payah terima kasih ke orang beri. Tak terima kasih. Lepas tu tak kena beri. Tak ingat. Kalau orang beri kita mudah tak ingat. Perangai manusia. Tu dia kata, innal insana li rabbihi lakanud. Ada surah apa tu? Surah Al-Adiyah kita bahas. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ni sangat engkar dan tak berhenti nak berterima kasih kepada Tuhan. Tak berhenti. Kau manusia tak berhenti terima kasih, kau Tuhan tak berhenti terima kasih. Tuhan beri gapo hari-hari banyak bertemu kita. Daripada pagi tadi sampai ke pagi esok. Macam-macam nikmat Tuhan beri. Ada kita terima kasih. Kita rasa boleh tu kerana kita. Tuhan beri segar. Ada rasa Tuhan beri segar. Segar ni kita tu rasa Tuhan beri, kita rasa kita makan pantai, kita jaga makan, kita diet. Kita makan ubah kau ni. Kawin sebulan habis 700 makan ubah-ubah. Dah, pandai kawin segar pun. Kawin kita kawin jogging, kayu segar. Waktu kawin sehat. Tak sebut pun Tuhan beri sehat. Buat tadi dia berlaku. Kalau dia banyak binti, kawin racin, kawin banyak kebo. Kawin. Tak sebut pun waktu dia. Itu dia kata, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia memang tak pandai budi. Tak erti nak pandai budi tu. Itu insan. Maknanya orang baik ada, orang jahat pun ada. Orang baik ada, orang jahat pun ada. Jadi sebab itulah banyak dari Quran ini 65 kali Tuhan sebut insan. Dalam surah Iqra 2 kali tu. Khalaqal insana min 'alaq wa tu 'allamal insana ma lam ya'lam. 2 kali tu sebut dalam
Lepas tu, kalla innal insana la yatgha. Dia kata dalam surah Iqra tu. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ni suka melampaui batas. Suka langgar taruh. Suka langgar taruh. So, kalau kita tengok traffic light tu. Traffic light tu kan, sebelum traffic light tu ada garis putih depan tu. Cari orang duduk sebelum depan tu. Garis putih ke sini, dia ke situ. Betul. Letak ke depan. Langgar taruh. Padahal garis putih ya. Bersaudara kalau duduk depan gitu. Garis sini, kereta ke situ. Bersaudara. Oh, simpi on kita depan situ. Minta langgar taruh. Itu dia kata, innal insana la yatgha. Manusia ni suka langgar taruh. Apa tu? Ar-ra'a mustaghna. Sebab dia rasa dia bisa. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia sempurna. Innal apa nama? Ar-ra'a mustaghna. Kerana manusia rasa dia langgar taruh pasal model tu, kerana dia rasa dia sempurna. Tak perlu kau nak boleh nak ingat dia. Boleh nak ingat dia orang lebih lepas dan dia rasa begitu. Banyak ngajaran dari surah Iqra tu. Habis di situ, innal insana la yatgha. Manusia ni suka buat dosa, langgar taruh. Banyak lagi. Pada satu dulu. Banyak lagi. Tu cerita-cerita buruk tentang insan manusia. Maka Tuhan kata, alam awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin. Maka tu dia kata di manusia dia tak mikir. Dia kata dia Allah yang menciptakan dia daripada apa nama titik air mani. Fa idza huwa khasi apa nama? Fa idza huwa khasi mubin. Tiba-tiba manusia ni bila dia besar, dia kamu dia berasa dia hebat, dia tak dengar apa-apa buruk dia turun ni. Fa idza huwa khasi mubin. Tiba-tiba dia punya lawa aku. Khosim ni buat bala. Khosim. Tiba-tiba mari buat bala aku. Bala bukan main-main. Mobil. Sekali mati dia bala. Manusia ni dia bala. Dia bala sekali mati. Loh. Mana tak ingat rasa betul kan? Tak ingat kau kata tu aku buat. Buat pula buat dengan benda makhluk yang paling hina. Dengan setitik air maninya, dengan tubik kulugan kecilnya, maknanya hina, bagi lokal yang bagi lokal, bukan lokal, lokal, bagi lokal, air kecil, tubik sekali air kecil, tak sekali dah, tapi tubik dulu. Besar itu besar semua, tu hidup besar lagi, yang lawa aku nak balik, bukan setakat lawa, khosim, mari nak balik aku, ni manusia, saya kata. Tu mana tu? Lagi tu kan ayat cerita patut sebab pani belum dia akan goyang. Manusia lawa kepada dia. Kau nombor satu sekali lawa, masuk awal Quraisy dulu. Dia lawa kata, dia mati tak hidup tu. Tuhan kata manusia ni mati hidup balik di akhirat cepat balik. Ayat ni dia turun hari lepas ni, ayat selepas ni. Wa darabalana masalan wa nasiya khalqahu. Ayat itu turun hari ayat itu sebutlah dia ada sore orang kafir ayuh kepada Umar bin Al-As, nama Washi Asi, nama dia Asi, Asi bin Kapol tak ingat. Dia ni dia mari jumpa Nabi, maksudnya akhirnya dia masuk Islam, tapi dia mari dia bombok segala tulis hopuk-hopuk, tak ada tulis utuh, tulis kapal, dia mari tulis bubuk tu hopuk lah. Dia mari dia rembah depan Nabi. Muhammad, mu kata ni tulis-tulis ni itu pula ni. Dia kata ni, aku dengar mulut cerita kata orang dia mati dia balik. Dia mati ni, dia ramu tulis ni kuat subuh dia kata. Dia pun ambil tulis dia rembah dia pik. Lepas tu dia lempar tu gitu. Depan Nabi. Wasi, apa nama Asi. Dia lempar tu. Nabi kata ya Allah. Manusia ni pada ini dia kerek mati, lepas mati dia hidup balik. Lepas tu, mu dia termati, lepas tu mu hidup balik, lepas tu Tuhan ambil mu lepas dengan aku. Nabi kata gitu tu kepada Asi. Lepas tu, akhirnya dia masih Islam akhirnya. Asi ni masih Islam. Dan anak dia tu, Amr bin Al-As tu, orang hebat kan? Seorang sahabat yang sangat hebat. Amr bin As ni
Atau dia yang berkongsi, dikongsi dan Islam ke sebutin dalam kongsi itu. Hebat lah. Tapi dia sempat turun ayat ni kerana ayat dia ayat dia jumpa Nabi rumah tulis dekat Nabi. Surah Yasin daripada ayat tadi yang kita baca tadi awalam yarul insan sampai ke akhir. Sebab turun ayat tu kerana itulah. Jadi pada sangat dulu kita sambung minggu depan. Bulan depan. Bulan depan kau akhir bulan ni ada sekali lagi. Bulan yang kelima. Apa nama ni? Kita jumpa sekali lagi hanya umum ayat yang ke-79 yang kita baca. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.